Tragedi kematian Zahra Khairina Mahathir mengejutkan Malaysia selepas ditemui tidak sedarkan diri di sekitar asrama sebuah sekolah di Sabah pada 16 Julai 2025 dan meninggal dunia pada keesokan harinya. Inkuest rasmi sedang berlangsung di Mahkamah Coroner untuk menyiasat punca sebenar kematian pelajar berusia 13 tahun itu. Malaysia menjadi pengerusi ASEAN 2025 dan mencatat sejarah besar, termasuk penyertaan rasmi Timur Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN pada 26 Oktober 2025. ASEAN kini menjadi blok dengan 11 negara anggota yang mewakili hampir 700 juta orang di rantau ini. Pada 1 April 2025, satu kebakaran besar saluran paip gas berlaku di Putra Heights, Subang Jaya. Kejadian itu menyebabkan letusan api setinggi puluhan meter yang memaksa perpindahan ramai penduduk dan kecederaan lebih 100 orang. Seramai 23 sukarelawan Malaysia menyertai misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla bagi membantu penduduk Gaza. Peristiwa ini mendapat pelbagai reaksi dunia selepas tentera Israel bertindak seperti pengecut apabila menahan aktivis yang terlibat. PRN Sabah ke-17 pada 29 November lalu menyaksikan tiada parti yang mendapat majoriti mudah 37 kerusi untuk membentuk kerajaan. Namun GRS sebagai parti terbesar dengan 29 kerusi berjaya membentuk kerajaan dengan bantuan sekutunya dan Datuk Seri Haji Jinor diangkat sebagai Ketua Menteri untuk penggal kedua. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim umum rombakan Kabinet Kerajaan Madani pada 16 Disember 2025, kali kedua sejak menjadi PM pada 2022. Selain 4 kekosongan diisi, rombakan juga menyaksikan pertukaran portfolio Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh kepada Menteri Wilayah Persekutuan. Donald Trump mengangkat sumpah untuk penggal kedua sebagai Presiden ke-47 Amerika Syarikat pada Januari 2025. Ini menyaksikan Trump membawa strategi ekonomi agresif pada 2025 dengan memulakan struktur tarif baharu yang mengenakan cukai import besar terhadap banyak negara. Negara Nepal digegarkan oleh rusuhan besar pada September 2025 apabila protes rakyat memuncak selepas sekatan media sosial sehinggalah parlimen sendiri dibakar. Puluhan nyawa terkorban dan ratusan orang cedera menyaksikan Perdana Menterinya terpaksa letak jawatan selain beberapa menteri dibelasah orang awam ketika melarikan diri. Tahun 2025 menyaksikan salah satu skandal terbesar dalam bola sepak Malaysia apabila FAM dihukum oleh FIFA. Ini susulan Malaysia menurunkan pemain tidak layak dengan menggunakan dokumen palsu bagi 7 pemain warisan dalam perlawanan antarabangsa. FIFA turut isytihar Harimau Malaya kalah 0-3 dalam 3 perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 berdepan Cape Verde, Singapura dan Palestin. Bekas Perdana Menteri Malaysia kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi yang lebih dikenali sebagai Pak Lah meninggal dunia pada 14 April 2025 di Institut Jantung Negara pada usia 85 tahun. Pak Lah terkenal dengan gagasan Islam Hadari dan fokus membangunkan modal insan semasa pentadbirannya. Pemimpin veteran politik Sabah Datuk Seri Bo Mokhtar Radin meninggal dunia pada 5 Disember 2025 di sebuah hospital di Kota Kinabalu pada usia 66 tahun. Beliau pernah menjawat pelbagai jawatan termasuk pengerusi BN Sabah dan ahli Parlimen Kinabatangan.